Alang-alang sekarang ni tengah ramai gila orang Malaysia kutuk Korea. Aku nak share some red flag lah pasal negara Korea ni ataupun orang-orang Korea ni. Okay, tahun lepas aku ada pergi Korea. Okay, and Korea sebenarnya negara yang cantik. Okay, sangat-sangat cantik guys. Aku pergi time autumn. So dia punya daun, dia punya apa, pokok-pokok semua warna merah, warna oranye, warna kuning. Memang cantik gila. Kalau nak compare dengan Malaysia, memang Korea cantik. Aku tak tipu. Aku pergi Jeju, aku pergi Seoul. Jeju pun cantik, Seoul pun cantik. Jeju lagi lah, dia punya pantai tu siap ada pemandangan macam ada cliff macam tu kan. Ujung-ujung bukit macam tu kan. Okay. Satu benda yang aku agak kurang dengan Korea ni apa tau. Dia punya makanan. Okay. Makanan dia bukanlah tahap tak sedap gila. Tapi disebabkan selama ni kau tengok cerita Korea daripada kecil, kau tengok Running Man, kau tengok K-drama, kau tengok variety show yang melibatkan makanan-makanan Korea ni kan. Kau tengok reaction dia orang macam mana bila makan. Reaction dia orang bila makan, yo, yo, masih yo. Memang sedap gila lah reaction bang. Sambil makan tu kan, dengan makan pelahapnya. Memang bila kau tengok tu kau rasa macam, sedap sangat ke makanan diorang ni. Sampai macam tu sekali. Reaction Jesuk makan ramyeon, reaction haha. Tak kisahlah reaction siapa. Reaction orang Korea ni bila makan memang nampak extra sikit. Nampak excited. So bila kita turun ke Korea, kita makanlah makanan Korea. Nak tengok padu tak padu ke. Kan betul ke sedap gila. Bila dah makan lah, biasa je. Dia sedap lah, sedap-sedap. Tapi macam tak adalah sedap yang sampai reaction macam tu, betul tak? Kan? Aku rasa orang-orang Korea ni, sebab tu lah ramai orang Korea yang datang Malaysia, diorang lagi suka makanan Malaysia. Diorang dah terbiasa dengan makanan Malaysia. Sebab Korea punya makanan memang banyak tau. Okay, memang dia bagi banyak dekat kau. Dia punya side dishes lah, dia panggil apa, banchan apa tak. Tapi sama je dia punya base. Sesame oil, soy sauce, gochugaru, gochujang. Itu je lah ulang-ulang tukar dia punya protein je. Lepas tu sayur dia toge hari-hari toge. Dekat Jeju ni susah nak dapat ayam daging semua. So memang hari-hari makan seafood. Seafood dia memang fresh. Tapi kuah dia tu lah bukan main tawar lagi. Tawar. Tak berapa nak rasa sangat. Sebab tu lah orang Korea ni sihat-sihat ni kot. Kan? Aku bila makan tu duk terfikir, ni kalau buat asam pedas, kalau buat tom yum ni, bagi cukup rasa dia kan. Lagi padu lah. Itu je lah aku nak kutuk pasal Korea. Makanan dia orang tidaklah seperti yang kita tengok macam dalam TV tu. Okay? Itu pendapat aku mungkin aku salah, mungkin tempat makan yang aku pergi salah ke apa ke kan. Korang boleh komen lah pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa kita dalam satu segmen baru, Tanya Wibro. Korang boleh tanya apa-apa soalan dalam ni, tak ada kaitan dengan Korea pun tak apa. Apa-apa yang aku boleh jawab, aku akan jawab dekat bawah. Okay? Itu saja guys. Aku dah travel macam-macam negara dan aku boleh kata tak ada satu negara pun yang tak boleh pakai travel adapter yang ini. Sebab apa? Yang ini memang sangat-sangat function. Ada macam-macam lubang. Macam yang korang boleh tengok kat sini. Kalau Europe, Eropah, boleh pakai yang tengah ni. Lepas tu yang atas ni kita boleh pakai untuk USA dan juga Japan. Even Australia dengan Thai pun boleh juga. Dekat bawah ni lebih kepada UK. Nampak? So ada 3 and then siap ada ni. Masuk USB pun ada juga. So kalau nak simpan, korang tinggal nak masukkan balik. Lepas tu dia ada unlock ni, korang lock dia. Okay, supaya dia tak terkeluar lah. Yang ni korang masukkan. Yang ini pun korang buat benda yang sama. Korang masukkan, korang lock balik. Okay. So dekat mana korang nak dapatkan travel adapter ni, korang tekan link kat bawah.